Saya bersama dengan isteri pula dah. Saya pada malam esoknya saya pakai kain tu. Kain tu kena air mani. Adakah najis? Jawabnya tidak najis. Kain yang kena air mani sunat basuh. Sunat basuh. Kain yang terkena najis wajib basuh. Maknanya kalau pakai juga kain yang kena air mani tadi, semayang sah. Kalau kita tengok Tok Imam, kain dia ada air mani 2 liter di kain Tok Imam air mani, dah wajib niat mufarakah. Faham? Tapi Tok Imam hak muda lah, Imam tua tak ada air mani dah. Tak. Kenapa? Kerana dalam hadis-hadis sahih, Nabi bila air mazi, Nabi suruh basuh. Dan bila air mani, Nabi suruh basuh juga. Dan ada hadis yang lain, Nabi suruh kokok dengan kuku. Dia kering air mani, keruk dengan kuku gitu, jadi bersih dah. Kenapa? Kerana dia suci. Semua yang keluar pada kemaluan manusia najis. Air mazi najis, air wadi najis, air kecil najis, darah haid najis, istihadah najis, putih hang najis, mani suci. Okey? Kenapa? Mani tu asal kita. Faham? Kalau air mani itu najis, sekarang kita najis ya. Pasal asal dari najis.